Pakai Monjaro sampai meninggal. Nampak kes ni? Usus bocor, rosak kita punya liver, hepatic toxicity. Monjaro ni ataupun tirzepatide lah. Macam mana sampai boleh meninggal? Padahal dia adalah peptide yang membantu untuk hormon incretin iaitu GLP-1, GIP. Macam mana boleh meninggal lah? Bila kita tengok study lah kan, study, kita panggil study, clinical study. GIP, GLP, tirza lah, Monjaro, dia membantu untuk kawal gula. Ada some study mengatakan yes, membantu untuk lose weight lah in somehow. Tu betul. Sebab apa? Monjaro tu, dia trigger dua peptide ataupun hormon GLP dengan GIP-1 yang membantu untuk kita rasa kenyang lebih lama. Gula yang tinggi dapat rendah dan stabilkan gula. Secara tak langsung, kalau kita kurang makan, kita akan lose weight secara tak langsung. Tu betul. Tetapi yang boleh meninggal ni, confirm kalau kawan ni hypoglycemia. In case, contoh dia memang tak makan, lepas tu dia ambil Monjaro pula overdose. Online lah, beli online problem ni. Sampai menyebabkan gula dalam darah dia drop dramatically bawah 3.5 yang boleh lead kepada hypoglycemia. Ingat, hypoglycemia banyak membunuh orang tau dibandingkan dengan hyperglycemia. Kencing manis tu hyperglycemia. Hypoglycemia lagi bahaya sebenarnya. Yes, yang tu boleh lead kepada kematian. And satu lagi pasal Monjaro ataupun tirza ni. Tengok study kan, dia safe kalau ambil dos yang betul dan recommended by doktor. Yang problem dia, ada animal study. Diuji dekat tikus. Dia bagi tirzepatide ataupun Monjaro. Ya, adalah meningkatkan, ada potensi meningkatkan risiko thyroid C tumors ataupun thyroid cancer. Tapi dalam tikus, dalam human ni, faham tak? Animal study tak semestinya yang ada finding kat human study itu akan menunjuk benda sama, result sama bila kita test pada human. So maksudnya animal study itu tak apply pada human study. So bagi aku dia safe. Dan ada lagi kajian mengatakan Monjaro ni dapat meningkatkan kerosakan pada pancreas sebab dia boleh lead kepada acute pancreatitis. Bila hampa tengok zoom balik, okay, Monjaro yang ada dua hormon ini, apa yang dia buat pada pancreas kita? Ni rupa pancreas kita. Okey, apa dia buat? So, Monjaro ini, dia akan activate enzim yang ada dalam pancreas kita. Enzim apa? Lipase, chymotrypsin, trypsin, lepas tu protease, amylase, cholesterol-esterase. So, enzim-enzim ini secara tak langsung deactivatekan oleh dua hormon ini. So, apa dia buat? Enzim ini akan makan pancreas itu sendiri. So, menyebabkan keradangan pada pancreas yang doktor panggil pancreatitis. So, bahaya ke tak? Obviously bahaya, boleh menyebabkan ulcer pada pancreatitis dan boleh lead kepada bacterial infection pada pancreas yang akhirnya, yes, boleh juga merisikokan nyawa. Itu betul. Tetapi adakah benda tu common? No, tak common. Kalau common, dia tak akan lulus clinical study. Monjaro memang dah well known di kalangan doktor-doktor untuk prescribe orang yang kencing manis, orang yang ada masalah berat badan. Tetapi doktor yang bagi. Jangan beli online. So longevity biohacks ataupun longevity POV, Monjaro tirzepatide adalah peptide yang membantu untuk kawal gula dalam darah, membantu untuk kurangkan berat badan secara mengawal selera makan, merendahkan gula dalam darah. Itu betul, memang ada kajian. Tetapi ambil dengan recommended by doktor. Jangan beli online, yang tu bahaya.